Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Khabar semua. Dah makan? Malam ni pertama sekali saya minta maaf lah sebab kita ubah kita punya uh, perjumpaan mingguan. Biasa kita lakukan pada hari Isnin. Tapi memandangkan pada mulai semalam. Dari semalam kita ada orientasi dan lepas tu 4 minggu tu kita akan ada kelas intensif uh, pengurusan gula darah, Banaba. Banaba. Jadi dia akan adakan pada hari Selasa. Hari Selasa. Jadi kalau kita dapat informasi, kita nak simpan seminggu, baru nak kita hebahkan, jadi itu nanti akan ada agak lambat. So lebih baik kita buat hari Selasa kami dengar, hari Rabu kita boleh kongsikan apa yang disampaikan oleh penceramah. Okay. Saya akan ulas tentang khusus tu nanti dalam PowerPoint ini. Okay. Open house lah. Nanti saya cerita pasal open house ni saya cerita. Nanti saya akan nanti. Mungkin malam ni saya tak buat topik saya tu sebab saya rasa ada benda lain lagi penting. Pasal zone station ni kita tangguh dulu. Alright. Update terkini Atomy. Okay. Atau Indonesia ni juga bulan. Alright. Ini referral program. Referral program yang saya cakap minggu lepas. Program ni dah mula April, tetapi dia ada perubahan. Dia ada perubahan berbanding dengan program referral sebelum pada ni. Okay. Ada yang kata, alamak kali ni dia punya tu uh, sikit, kemudian dia punya tempoh pendek. Tapi sebenarnya ada blessing in disguise. Uh, Program kali ini lebih baik sebenarnya. Sebab apa? Kita tengok kategori pertama. Ya. Kategori pertama ni yang atas yang hijau ni kan. Ini kategori pertama ni ialah ahli yang baru mendaftar. Tak kisahlah dia expired, lepas tu dia daftar semula ataupun memang orang fresh. Jadi kalau mereka mendaftar dalam bulan April ni, jadi dia ikut tarikh. Kalau dari 1 hingga 14, jadi dia akan dapat kupon 15 bulan. Semalam dah dapat kupon. Tapi saya yang mendaftar 15 hingga 21, dia akan dapat kupon pada 22 April. Sebelum pada ni, kupon ni dapat pada bulan yang berikutnya. Bulan yang berikutnya. Jadi, kadang-kadang kerana lambat gitu, ada yang dia join, dia tak beli apa pun. Tak beli apa pun. Kita nak dia cepat cuba. Jadi, dia akan dapat kupon. Kupon RM10. Yang join pada 22 hingga 28, dia akan dapat kupon 29 April. Dan siapa join 29 hingga 30, dia akan dapat kupon pada 2 Mei. Semua tarikh-tarikh ini adalah hari Selasa. Hari Selasa. Okay? Tarikh hari Selasa. Dan sebelum pada ni, dia dapat kupon RM10, kena beli produk berharga RM100. Tapi kali ni, Atomy dah turunkan. Boleh beli produk yang berharga RM80. Bermaksud, kalau masalah kata ahli tu berminat untuk beli vitamin C. Vitamin C RM80. Kemudian dia gunakan kupon RM10, jadi dia cuma bayar RM70. Kalau seandainya dia nak hantar ke rumah, jadi kena bayar shipping lah. Kalau dia hantar ke center, ke isi, pada dia cuma belanja RM70 saja. Dan kupon ini hanya sah selama 15 hari. Maknanya kalau dia dapat kupon pada 22 bulan, campur 15. Lepas tu kupon tu akan luput. 29 dia akan campur 15. 2 campur 15. Sebelum ni kupon tu sebulan. Tapi dalam pada sebulan tu, ada yang bertangguh lambat lagi, dalas kupon pun nak expired. Jadi sekarang ni, dia bagi kita peringatan. Peringatan,
kupon apabila dapat, dia hanya sah untuk tempoh 15 hari sahaja. Hari sahaja. Okay. Kemudian kategori yang kedua, mereka yang mendaftar ni, kemudian dia membeli dan dia tukar status kepada distributor. Masa daftar consumer kan, dia tukar kepada distributor. Jadi kalau dia membeli lebih pada RM100, dia akan dapat kupon diskaun. Had maksimum RM50 dia punya diskaun. Dan dia boleh gunakan kupon ini untuk membeli produk yang melebihi harga RM100. Mana yang ni 80. Yang ni bila beli produk kerana dapat insentif pembelian, dia kena beli produk yang berharga RM100. Tetapi produk-produk ni adalah produk-produk yang lama. Kalau produk baru tak boleh. Contoh nak beli Banaba tak boleh. Nak beli yang ni tak boleh. So dia kena beli produk yang dah lama. Produk yang dah lama dalam mall. Okay. So ini sama juga, dia akan dapat kupon ni pada 13 hari bulan Mei. Dan sebab dia kira satu bulan, dia kira dalam satu bulan April tu, dia tengok berapa jumlah. Kemudian dia akan bagi kupon pada 13 Mei. Dan kupon ini layak hanya 15 hari. Suatu briefing ada yang tanya, boleh ke dia campur kupon sini? Bergantung pada bila anda beli. Sebabnya kalau anda beli, anda dapat kupon pada 29, campur 15 hari, ini belum keluar lagi. Kecuali lah anda join 29 hari bulan dan beli pada ketika itu, dan bolehlah dapat pembelian. Tapi pembelian sini mesti beli dalam bulan April. Beli dalam bulan April. Jadi kalau dia nak beli, kemudian dia campur. Jadi itu pun merumitkan. Lebih baiklah gunalah asing-asing. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Guna asing-asing. Alright. Kemudian kategori ketiga ialah mereka yang mendaftarkan ahli. Sebelum pada ni, yang mendaftarkan ahli, dia pecah pada 3. Daftar 10 orang, dapat sekian. 20 orang, dapat sekian. 30 orang, dapat sekian. Tetapi begitulah. Apabila benda ni undang-undang manusia, ada orang salah guna. Salah guna. Jadi, dia main daftar lah, dia daftar tak ikut, tak ambil persetujuan pemilik. Kerana gara-gara nak dapatkan voucher yang lebih tinggi. Maka sekarang Atomy stop yang tu. So dia kira siapa daftar 10 orang dapat kupon RM30. Tetapi dia daftar orang yang didaftarkan tu mestilah dah tukar status kepada distributor. Ini kenapa? Sebab Atomy nak tengok IC. Sebab ni pernah terjadilah. Dia daftar orang, IC tu dia memang taruh je, IC pun tak ada. IC palsu, nombor palsu. Nama palsu, IC palsu. Just kerana nak dapat kupon. Jadi sekarang ni, Atomy dah buat keputusan, yang mendaftar boleh, lepas tu pastikan yang mereka-mereka yang didaftarkan tu dah tukar status kepada distributor. Bermaksud di sini, anda daftar 10 orang distributor. Jadi, ini saya dah cerita minggu lepas, tapi mungkin ada yang tak dengar. Jadi, saya terangkan sekali lagi supaya benda ni clear. Jadi, kita ada 14 hari lagi untuk memanfaatkan kempen ini. Okay. Alright. Seterusnya, ini awareness bundle ni, dah habis. Dah habis. Saya terlupa nak buang. Okay, alright. Produk baru ni pun, yang ni memang dah keluar. Memang ada, tapi saya saja tak buang. Sebab apa? Baru ni, lancar tak sampai seminggu. Sold out. Habis dijual. Baik yang bundle ataupun yang single. Sebab itu Atomy menganggarkan bahawasanya Banaba ini akan jadi mega hit produk. Akan jadi mega hit produk. Kenapa? Kerana di Malaysia ni 4 daripada 5 orang
ada masalah gula darah. 4 daripada 5, bukan 1 daripada 5, 4 daripada 5. Jadi punyalah tinggi. Ustazah Jati pun ada cakap, beritahu saya, dia kata waktu raya-raya ni sembang-sembang ada ramailah yang cerita pasal ada masalah gula darah ni. Cuma saya pun ada dengar itu, tetapi bila kita cadang aja, masing-masing terus sengap. Dia terus sentap terus sekejap. Walaupun saya bawa, saya tunjuk. Okay. Alright. Okay. Ini masih ada lagi. Dan ni dah dijual. Sekarang ni dia akan masuk balik ujung bulan ni. Ujung bulan ni akan masuk balik. Ujung bulan masuk balik. Okay. Alright. Ini program Haiban Nabas. Saya akan cerita nanti. Ada tu kami dah dengar dah. Orientasi dia semalam. Dah dengar, saya akan ulas semula lah nanti. Okay. Ini okay. Sebenarnya kursus seperti ni, kalau nak ambil dekat luar, memang dia mahal harga dia. Mahal harga dia. Tetapi Atomy ni, dia memikirkan bahawasanya Barnaba ni bakal jadi satu produk mega hit, maka dia nak pastikan mereka-mereka yang ambil peluang membeli waktu pelancaran, yang ambil package waktu-waktu, mereka ni maknanya istilahnya orang yang betul-betul minat, maka dia nak bagi latihan supaya bila dia bagi kursus ni, kami-kami yang attend ni boleh sampaikan maklumat tu, informasi tu kepada orang lain supaya mereka tahu macam mana cara nak mempromosikan produk ni. Okay. Jadi nanti saya akan tunjuk, sebab saya dah start buat ni, saya akan tunjuk apa yang saya dah ada setakat hari ni. Okay. So tajuk-tajuk ni, dia utama dia tentang human science. Dia akan beritahu asas tentang bagaimana nak menguruskan masalah darah ni, darah. Minggu yang kedua pasal food science. Ini cerita pasal strategi pemakanan. Kemudian minggu ketiga cerita pasal kesihatan usus. Minggu yang keempat cerita pasal tabiat kita, gaya hidup kita berubah. Okay. Kemudian pada 26 tu nanti, 26 itu wrap up. Wrap up sekali sebab kami ada assignment. Kami diminta buat assignment dan saya dah mula buat assignment hari ni. Okay. Dah mula buat assignment hari ni. Alright. Okay. Ini dia nanti dia akan bagilah pengiktirafan. Tapi tujuan saya bukan untuk mendapatkan pengiktirafan ni. Tak ada kena-mengena dengan ni. Tetapi apa yang saya cuba nak dapatkan ialah nak memperbaiki keadaan saya. Nanti kan saya tunjuk pada file yang saya dah compile. Untuk mungkin tuan-tuan dan puan boleh tengok dan boleh fikir-fikirkanlah apakah wajar untuk mengambil Barnaba. Okay. So ini term and condition, tak apalah. Alright. Ada pemakluman. Ini tentang apa ni sekarang ni, memang bagus. Memang bagus. Saya dah terima dah ni semalam. Terima semalam. Tapi yelah, biasalah. Dia ni meter ini. Meter ini. Ada dalam ni. Tapi saya dah keluarkan. Sebab saya dah buat ujian pagi tadi. Saya dah buat ujian. Dan dia sebenarnya, ni meter ini. Cuma bila saya dapat tu, dia punya bateri kong. Tekan-tekan tak boleh. Jadi semalam pergi undi bateri. Sekarang ni dah ada lah. Saya dah set. Okay. Kemudian dia datang dengan meter dia. Kemudian dia punya Lancet dia tu. Lancet ni. Jadi semalam saya jahanam satu drum. Sebab saya masuk, lepas tu saya keluar balik. Rupanya bila keluar balik, tak boleh masuk dah. Dia ni jenis bangsa, dia pakai drum. Pakai drum, di mana dia bagi pula kali ni pasal dia upgrade tu. Dia upgrade ni. Dia upgrade ni. Kalau tidak asalnya ada 6 je. 6 tu satu paket tu lah. Tapi kali ni dia tambah dengan ni. Ini ada 24.
Ada 6, ada empat drum satu kotak. 4 drum. Dan setiap drum ni ada 6 jarum. 6 jarum. Ada 6 jarum. Okey, dia ada 6 jarum. Okey. So, dia bila masuk, lepas tu kita nanti bila masuk, tinggal lagi kita tolak ni ada ni, kita tolak. Jadi jarum dah tertukar, tekan. Dan sini ada dia punya cara macam mana dia punya dalam mana nak penetrate. Saya try 2, tak boleh. Jari saya kena 3. Kulit tebal. Kulit tebal baru ada. Okey, dia bagi tu ada 48 uh, jarum. Kemudian dia bagi dia punya strip. Strip ni uh, ada 50 test strip. Pagi tadi saya buat test. Dia test kan. Saya buat test. Ingat banyak juga errornya sehingga saya dapat reading. Berapa reading saya? Tunggu. Nanti saya share. So, benda ni dah ada. Jadi dah boleh monitor lah. Dah boleh monitor. Cuma sini kalau macam jarum ni, kerana kalau guna sendiri, kita tak kisah sangat. Tapi kalau bila share, setiap kali lepas tu kita kena puas tukar pakai jarum lain. Okay. Baik. Ni dah ada. Dah ada. Dia lengkap dengan dia punya instruction manual. Tapi dalam pada tu bila gambar tu dia tak buka video, dia tak nampak. Bila cocok tu tak reti. Pasal doktor buat senang, dia take nampak dia senang ni, kita tak perhati. Tapi ini cara lain. Okay. Alright. Ni Lancet ni. Ni dia pakai drum. Okay. Alright. Produk di Azamor sama juga. Produk ni masih ada. Tak ada masalah. Dia punya pun dah restock dah. Apa ni tisu ni. Siapa yang berhajat silakan. Boleh. Saya nak beritahu Ajwa ni memang murah. Siapa yang berhajat untuk dapatkan Ajwa, yang suka nak amalkan Ajwa, RM89 sekilo ni memang murah. Ajwa dah out stock. Saya tak perasan, saya tak check ni. Ni yang kehabisan stok ini, tapi sebenarnya saya tak check sangat. Tapi ini apa yang ada minggu lepas, saya tak update. Okay, program April hari ini banyak dah jalan. Hari ini 10 bulan, ni semua dah selesai. So, minggu ni Success Academy 19 bulan bertempat di Pusat Convention MPAJ Taman Melawati. Taman Melawati. Tapi saya tak dapat hadir sebab saya ada program bertembung. Jadi saya balik ke Bentong di program. Kita ada. Okay. Kemudian 22 bulan ada one seminar di HQ Bahasa Malaysia. Sebab tu kami tadi dapat pemakluman daripada Demi. Sepatutnya 20 bulan hari Selasa ialah kelas Banaba. So dia bawa ke depan kelas Banaba tu dibagi hari Isnin pagi pukul 11. Hari Isnin pagi pukul 11. Jadi bila pagi pukul 11 tu ada yang bekerja agak masalah sikit lah. So tapi one day seminar akan diadakan di HQ. Kemudian 24 one day seminar di Melaka, 25 one day seminar di Johor Bahru, dan 26 Discover Atomy di Office HQ dalam bahasa Mandarin. Okay. Success Academy, inilah dia barisan penceramah-penceramahnya. Okay. Anakim akan bagi greeting speech. Kemudian Leaders Welcome, Alan Wu, Royal Master Alan Wu, Royal Leaders Club. Kemudian Company Insight, Shadow Rose Master Extended. Kemudian Activity Study, Mickey Lim dan Master. Kemudian Attorney Mastis, Asini Go, Star Master. Kemudian panggil biasalah video dia tentang balance life and life scenario. Kemudian live scenario sharing ada Jasmine Tan dengan juga Malina Yahayuddin daripada Alustar. Dia akan kongsi. Kemudian building your atomy stream akan disampaikan oleh Dr. Tengku Asmadi. Dan Road to Success ini daripada Crown Master daripada China.
Tian Ailing. Perempuan Tian Ailing ni. Dia rencana. Crown Master berencana. Dia akan datang buat sharing. So, saya rugilah. Jadi saya minta lah siapa yang pergi nanti tolong kongsi-kongsi lah maklumat sebab saya tak dapat nak join satu ni. Sebab yang ni program alumni saya. Jadi tak boleh nak buat apalah. Sebagai mantan YDP, kalau tak ada jadi masalah. Jadi kena ada. Kemudian one day seminar 22 hari bulan di HQ pukul 8 malam. Speaker dia Diamond Master King Muhammad Sultan. Dia akan cerita uncertainty and anxiety about the future. Are we in crisis? Jadi ini tajuk ni pelik sikit lah. Tak pernah dengar tajuk ni. So siapa yang ada kelapangan, hadirkan diri. Sebab saya dipahamkan pada minggu lepas pada minggu lepas Discover Atomy buat dekat HQ tak sampai 30 orang. Tak sampai 30 orang. Jadi kita tak nak lah kerana masih lagi dalam sambutan hari raya tak ada orang juga. Jadi siapa yang ada kelapangan tu hadirkan diri di HQ untuk support program ni. Bukan kira support speaker, kita support program Atomy. Kata nanti lama-lama tengok tadi. ODS dalam bahasa Mandarin ada banyak. Dalam bahasa Melayu ni satu je ada. Kalau dekat KL pun tak ada orang, nanti langsung tak ada. Lepas tu esok kita membebel. Oh tak ada itulah, tak ada ini. Jadi kan satu masalah. Jadi kita plan, kita hadirkan diri. Okay? Alright. Okay. Ini saya nak cerita tentang terus ni dia berlangsung, dia sebenarnya dia 4 minggu tapi dia campur dengan orientation semua 5 minggu. 5 minggu. Ini dia ada jadual di sini. Dia semalam orientasi, so saya dah makan. Tapi bila semalam start dia kata stop. So stop ni daripada 14 hingga 23 ni stop ambil Barnaba. Stop ambil Barnaba. Lepas tu nanti pada 24 bulan Barnaba ni nak kata sedap tu bergantung pada individu. Kita ambil mula-mula sedap. Tapi belah ujung-ujung tu akan rasa ginseng. Rasa macam ambil jamu. Tapi kita kira istilahnya sulam air je lah. Sulam air je, tak ada masalah. Jadi setiap hari pula ada tugas, nampak? Ada tugas. So pemeriksaan glukosa ketika puasa. Maknanya bangun tidur lepas solat tu kita ambil dulu darah kita. Test, cek darah. Kemudian pemeriksaan glukosa darah sebelum makan. Maknanya sebelum makan tengah hari. Sebelum makan tengah hari, ambil sekali lagi. Dan selepas ambil tu, setengah jam sebelum makan, ambil Barnaba. Dah ambil Barnaba, 2 jam selepas makan, cek lagi. So, 1 hari 3 kali cek. 1 hari 3 kali cek. Mana jadual? Ni jadual ni sebenarnya kami yang ikut khusus. Orang lain kalau tak, nanti kami akan share lah. Boleh share. Cuma kita ada borang yang kita kantor. Kita kantor ikut Google Form. Tiap hari hantar report, berapa bacaan kita semua kita hantar dan HQ akan bantu kita. Nak tengok macam mana cara kita boleh menurunkan atau menyelesaikan masalah gula darah. Okay. So, gula darah kan. So, ini program ni akan berjalan. So, kita akan makan Barnaba selama 21 hari. Kemudian kita akan berhenti. Berhenti untuk 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian hari yang ke-6, kita berhenti tu kita cek darah kita. Kita cek 3 kali tengok.
apakah hasil pada 14 hari bulan tu, bacaan 14 hari bulan tu kekal pada 20 atau dia naik balik atau dia menurun. Ini sebab ni jadual ni sangat penting. Ini sangat penting sebab kita nak test. Jadi selepas nanti kita akan, bila kita nak cadang pada kita punya prospek bagaimana, kita akan kongsikan. Okay, kita akan kongsikan. Okay. Ini jalan anda ke gula darah yang seimbang. Okay. Kemudian ini dia punya khusus dah. Minggu pertama apa tajuk. So semalam dia dah cerita dah sikit-sikit dalam tajuk ni apa yang akan dihuraikan dan sebagainya. So saya stop share ni sebab saya nak share apa yang saya dah buat setakat hari ni. Apa yang dah saya buat setakat hari ni. Okay. Sebenarnya pada bulan Ramadan saya tak ukur sihat. Saya tak sihat pada 24 bulan 3 saya pergi jumpa doktor. Bila pergi jumpa doktor, cerita-cerita sebab dekat ujung kaki saya, jari kaki tu, ujung tu rasa kebas. Bila rasa kebas-kebas, saya cakap, doktor cakap kemungkinan dua. Satu kolesterol, satu lagi diabetik. So dia terus cek saya darah. Bila cek darah, bacaan saya 13.1. 13.1. Masa tu Barnaba belum sampai. Lepas tu doktor pun nak recommend lah untuk saya ambil ubat untuk turunkan gula darah. Gula dalam darah lah. Jadi kita sebut gula darah tu kalau benda blood sugar. Kalau orang putih cakap blood sugar. Sugar blood. Dengan apa ni. So tak ada. Jadi daripada 24 saya dah order dah. Dah order dah. Tengok malam tu 25 tu dah order dah Barnaba. Kemudian 7 hari bulan saya terima. Saya terima tapi saya tak check lah sebab saya belum dapat lagi dia punya glucose meter ni. Belum ada lagi. So saya pun ambil, tak ada ambil bacaan tapi saya ambil setiap malam pukul 9. Pukul 9 malam saya makan. Tapi saya masih lagi rasa kebas tapi tak begitu kuat lah ada kebas. Kemudian 8 bulan saya ambil malam tapi pagi lepas subuh saya berjalan 7,000 langkah. Saya berjalan. Dia tak nak berlari lagi, saya berjalan. 2 hari. Tapi 2 hari dia nak kram lah. Lepas tu ambil lagi Barnaba tapi jalan tu kurangkan sikit. Sehinggalah semalam. Semalam apabila waktu orientasi, so pihak tu kata stop ambil dulu. Sama-sama buat. Sama-sama buat istilahnya semua orang ambil pada masa yang sama. So tinggalkan dulu, ambil sama-sama, nanti buat amalan tu, kemudian baru ambil Barnaba ikut jadual tadi. So, tapi saya ni bila stop, dia kata stop, saya stop lah. So pagi tadi, selepas subuh, balik masjid, lepas subuh, saya cek darah dia. Bacaan gula saya 14.3. 14.3. Jadi kalau 14.3 ni, kalau ikut berpuasa, bila sebab kata berpuasa tu maknanya kita daripada malam last makan, lepas subuh sebelum sarapan, kita puasa. Kalau 14 ni, dah melebihi 7, dia kira diabetes dah. Kalau antara 5 ke 6, 5.6 ke 6.9, itu pra-diabetes. Orang normal, dia bacaan dia sepatutnya 4 ke 5.5. Itu normal. Kalau ambil 2 jam setelah makan, bacaan dia mesti kurang dari 7.8. Kalau pra-diabetes 7.8 hingga 11. Kalau diabetes dia akan jadi 11.1. Kalau secara awak diabetes akan jadi 11.1. Jadi ini purata 3 bulan, dia mesti 5.75 kalau banding.
Ini melebihi 6.5. So, inilah yang apa ni. So, antara lain yang kami disuruh buat ialah ni. Kena kena ambil gambar. Ambil gambar. Pagi tadi sarapan apa, tengah hari makan apa, malam makan apa. So kena ada rekod ni dan kami upload ni semua dekat Google Form untuk Atomy tengok. Betul-betul. Jadi bila upload kat Google Form, lepas tu kita kena taruh situ sama ada kita ada buat senaman dan kita kena taruh juga pukul apa kita masuk tidur. Itu semua kena masuk. Jadi dari data-data ini, Atomy dia akan tengok bacaan, macam dikatakan kan, minggu depan nanti selepas pada itu kita akan mula ambil bacaan, sudah akan tengok trend bacaan. Adakah bacaan itu makin menaik atau kekal atau menurun. Tapi bagus jugalah. Tak ambil ni sebab sekarang ni masih ada lagi sambutan hari raya ni. Jadi bila sambutan hari raya ni tak boleh nak kontrol. Kalau di rumah bolehlah kontrol. Pagi-pagi memang ini rutin saya lah pagi. Kepe Arabica, pisang sebiji, 2 slice roti butterscotch tu, dan yogurt. Ini pagi. Tengah hari dengan malam saya minum air putih lah. Putih. Tengah hari tadi, ikan sweet sour, lepas tu sayur, lemak, masak lemak. Habis. Ni beras perang. Okay, beras perang. Malam, 2 slice roti telur. Roti telur. Dan air putih. Itu je. Okay. Dan saya akan rekod lah benda ni semua. Dan nanti mudah-mudahan uh, dapatlah menurunkan uh, kadar gula dalam darah. Sebab saya bila pagi tadi tengok 14.3, aduh, saya risau. Dan hari ni, saya punya exercise bukan berjalan. Saya berlari. Saya berlari. Berlari selama 25 minit. Tanpa henti. Berlari. Berlari 25 minit. Baru henti. Sebab, yelah nak kena gunalah dia punya tenaga tu supaya nombor satu, kardio. Okay. Yang kedua, mudah-mudahan boleh turunkan paras gula darah. Itu yang mustahak. Itu yang mustahak. Okay. Jadi nanti apabila kami dah ikut kursus ni, setiap minggu kita akan bagi. Kita akan bagi apa maklumat yang dikongsikan oleh Atomy untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Kalau setakat yang jadual yang saya bagi tadi, yang tu boleh bagi, tak ada masalah. Itu cuma kami ambil tu untuk dibuat ujian. Dibuat ujian. Tengok praktikal ke tak praktikal. Sebab ada orang kata, benda ni kena makan sentiasa. Tapi Atomy kata, kita amalkan 21 hari, kita break seminggu, dia punya sepatutnya keadaan kita tidak akan berubah. Dia akan kekal, dia akan maintain. Lepas tu kita ambil lagi. Dengan syarat, kita jaga kita punya gaya hidup. Cara kita bersenam, cara kita, pemakanan kita, apa yang kita ambil. Tapi saya semalam yang naik tu tinggi 400 sebab apa? Sebab dia orang letak kuih ni. Ni. Aduh, ini bukan nak kata pula. Ini daripada Kedah. Daripada halus tak. Sedap tunggu pula. Saya ambil nampak. Banyak mana daripada tu. Ini saya seorang. Orang tak makan ni saya seorang. Jadi dia rapuh punya sedap. Manis. Itu yang kena naik. So hari ni saya tak nak usik. Pagi esok saya nak tengok saya merek.
gula darah. Turun ke atau masih lagi atau tambah meningkat. Itu saya nak kena check lah. Kena check. Okay. Alright. Saya boleh dapat mesej pada Umi. Malam ni Umi tak dapat nak bersama kita. Jadi dia tak apalah nak kongsi pasal produk. Walau bagaimanapun, macam saya kata tadi, saya tengah gairah tentang Banaban. Bila saya gairah Banaban ni, saya rasa tak perlulah nak cerita pasal topik yang apa ni tu. Okey. Saya dari segi body weight saya dah turun. Tapi bila raya ni dia naik balik. Itu hari saya pernah pergi sampai 68.7 daripada 73. Sambil semua orang nampak saya, kan? Saya kurus, nampak saya kurus. Yang isteri saya kata badan macam jalan macam melayang. Tapi hari ni saya tengok tadi, saya punya body weight 70.2. Dia naik sikit lah. Sebab, yelah, bila letak kuih macam tu, dia bukan boleh tahan. Ha. Allah, 19 bulan 4, hari Sabtu ni, jadi saya kebentung. Saya kebentung. Jadi memang tak ada. Saya ada jamuan alumni saya, persatuan alumni saya. Saya mantan presiden. Jadi YP kena hadir lah. Sebab mantan menteri besar yang juga bekas guru di sekolah kami tu, dia pun akan ada. Jadi tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Jadi kena ada. Tak boleh buat apa. Lepas tu lepas jamuan tu ada sekali lagi, satu lagi. 24 bulan hari Jumaat. 25 bulan hari Jumaat. Yang tu Persatuan Kebajikan Anak Pahang pula. Yang tu Paduka Baginda Al-Sultan akan hadir. Jadi habis tu penutup lah. Penutup sebab majlis-majlis gini bila ada dia punya makan tu sampai tempting. Tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Dia sedap, selera je. Kan? Okay. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan. Saya rasa saya dah tak ada nak kongsi. Saya malah nak pergi tajuk yang tu. Saya tak nak pergi tajuk tu. Sebab kalau ada yang nak tanya tentang Banaba ni, silakan. Saya boleh berikan apa yang saya dah tahu. Sebab boleh kata Banaba ni walaupun dianya bentuk serbuk, kita boleh je ambil turun dalam mulut. Ada masalah. Saya rasa SM Wanda pun dah makan Banaba sebab raya-raya ni kan. Tapi tak tahulah dia ada check reading dia tidak menurun ke atau menaik. Okay. So, siapa nak ke Banting tu boleh. Cikgu Z jemput ke Banting tu. Tapi saya tak dapat lah. Sebab saya sebenarnya hari tu ada 3 event. Di Bentong, kemudian apa ni SA dan satu lagi majlis akikah di Salam. Jadi tapi saya tak boleh nak hadir lah. Tak check lagi lah. Takut nak check ke? Itu Umi dah ada meter tu. Boleh lah, boleh check. Check pagi esok, pas subuh, sebelum sarapan. Tengok macam mana. Kalau okey, barulah aku ni. Sebab tu, Haji Azali. Esok pagi check. Esok pagi akan check. Cuma dia tu lah. Kita kena hati-hati ya. Kalau macam apa ni, bila dia punya strip tu sensitif. Saya pagi tadi
bila saya guna disinfecting wipe ni untuk lap dan disinfecting wipe, boleh guna disinfecting wipe, tapi lepas pastikan tangan dah kering sebelum kita touch dia punya strip tu. Ah, Tuan Jazali memang dah consume Banaba. Bagus lah. Ah, bagus. Kalau dah consume memang bagus. So, dia punya result macam mana? Tuan Jazali, ada pernah check? Ha? Dengar tak? Dengar. Ha. Zoom nampak tu saya ada account. Ha. Masa dalam Zoom pun stok dah habis dah. Ha. Memang tak clear. Line dia breaking up. Line dia tak clear, tak dengar. Saya dengar sebab saya pakai speaker. Dengar tak? Ni dengar? Ni dengar. Ni dengar. Jadi saya pakai pakai earphone kan. Pada Zoom meeting itu bulan Ramadan, saya ada attend Zoom dengan Tengku Sapuan dengan Darren tapi masa Zoom tu stok tu memang dah tak ada lah. Dah habis. Jadi saya beli selepas Zoom tu 520 dengan test dia punya meter kan. Meter tu baru sampai kemarin. Saya dah baca. Saya pun dah test lah. Saya ada soalan lah. Kalau selain daripada kencing manis tu, boleh tak makan Banaba? Itu je. Selain daripada kencing manis. Dia Banaba ni khusus untuk gula, membasmi gula dalam darah. Itu memang khusus itu. Khusus okay. Walaupun dia ada bahan tambahan lain, dia ada vitamin C juga dalam tu. Ada tambah nak bagi sedap. Kalau tidak dia tak sedap sebab Banaba tu daun je. Ya. Saya setiap malam saya minum tu macam rasa ada apa tu ginseng kan. Ya, ginseng tu bagi tenaga. Nak bagi tenaga. Campur dengan vitamin C 1000 tu rasa sedap sikit lah. Memang lah. Sebab tu kita ni suka blend. Saya suka blend. Lepas tu saya makan-makan saya campur-campur pun lah. Jadi sedap lah. Ditambah dengan masam, manis jadi sedap. Tu satu soalan. Yang soalan kedua Tuan Haji kan. Yang meter tembak tu Haji kata ada 6 tu kan. Ada 6 jarum tapi saya dah pentik 2 kali dah tapi dia mana dah 2 kali jarum dah guna kan. Dah 2 kali lah maknanya. Dia gini. Dia benda ni apabila kita saya tunjuk. Dia ni dia sangat sensitif. Kita nak tukar jarum kita gerak-gerak ni. Sekarang ni masih nombor 6. Gerak sekali dia akan jadi nombor 5. Gerak sekali ada nombor 4, 3, 1. Bila sampai tu habis. Tu kita cabut. Sebelum pada dia pergi sampai 1, jangan cabut ni. Kalau cabut ni dia tu rosak drum dia. Saya semalam saya masuk pada saya cabut. Dia cabut tu rosak. Tak boleh masuk dah. Jangan. Kemudian yang belah atas ni, ring belah atas ni, yang ini kedalaman dia. Saya macam saya katalah, saya cuba ikut dia baca tu, dia kata cuba 2. 2 tak jadi. Tak kuat. Halus. Dia halus. Bukan, dia nipis. Nipis sangat lah. Saya pergi 3. 3 pun okey. Janganlah pergi nak 5 pula. Dia dalam sangat. Tak payah. Sebenarnya untuk lukakan dia 3 macam kulit saya 3 dah okey. 3 dah okey. So boleh. Mana pentik tu dia punya indikator tu dia akan berubah 5, 4, 3. Ya. Daripada 6 akan pergi 5, 4, 3, 2, 1, 0 baru tukar. Pasal saya ada cabut, saya pasang balik letup nombor 6 je. Cabut.
Ah. Dia kalau cabut tak ada masuk dah. Dia tak rapat. Oh. Saya macam semalam tu lah. Saya masuk, lepas tu saya cabut. Cabut, dia tak boleh Hmm. masuk rapat macam ni. Dia Hmm. tertinggal atas. Tak Hmm. edit. Tembak-tembak Faham. tak edit. Memang rosak lah tu. Okey, okey, okey. Dia, Faham. dia jangan cabut. Okey. Ha, dia jangan cabut. Dia jangan cabut. Terima kasih Tuan Haji dan semua. Lama. Lama-lama. Lepas tu saya pagi tadi saya dah test. Lepas tu bacaan ni yang error semua saya dah jumpa lah apa benda. Jadi sebab tu bila kita nak handle strip ni, nak handle strip ni tangan mestilah kering. Sebab tangan dia mestilah kering. Dan bila kita nak masukkan strip ni kita mesti onkan dia dulu. Dia on ni, bila on ni bila tekan on, kita nampak ada macam bawah tu, dia masuk, lepas tu baru kita masuk strip. Masuk strip, kemudian bila masuk strip, dia akan tunjuk indikator bagi darah. Baru kita bagi darah. Lepas tu kita biar. Sama sampai dia biar. Tuan Haji, Ya. yang dekat meter tu tak payah on masuk strip yang meter tu dia detect tau. Dia auto. Dia auto. Tak payah on. Tak payah switch on, switch off. Saya ikut manual dia suruh on dulu. Manual on. Tapi dia punya prosedur tu masa Tuan Haji nanti tak payah on, cocok je kan dekat strip tu masuk dalam tu dia terus keluar dia on. Itu. Sebab kalau ikut pada tu, Nanti. boleh ya? Tak apa, besok saya try. Made in Germany tu kan? Germany. Betul lah. Saya tak payah on. Tapi dalam saya baca manual tu dia suruh on. Tak payah on pun dia boleh dia detect. Dia punya Okay. tu. Okey, okey. Cuma pagi tadi saya ingat saya yang ke-6 baru dapat reading. Okey, ada siapa lagi nak tanya? Cikgu Rahman, ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak kongsi? Cerita? Haji, tak ada dengar je. Saya belum konsul lagi Banabah tu, insyaAllah. Dah beli Belum lagi. Belum beli lagi. Belum beli lagi. Tinggal lagi itulah macam saya kata tadi lah. Saya nak tengok dengan program ni, apa yang berlaku, jadi nanti mudah untuk bercerita pada orang lain. So macam mana cara nak menangani masalah gula dalam darah. Tapi saya bila tengok tadi, bacaan 14.3 tu memang dah diabetes lah. Memang dah high lah tu lah. Baru ni tu cek dalam puasa tu, cek waktu pukul 2, masa tengah puasa. Masa tu bacaan 13.1. Betul. Jadi lepas tu saya memang kena kawal diri lagi kat open house tu kan. Kena kawal diri. Masalahnya makan lagi. Dah tak kasih sikit je. Alah, raya sekali. Alah. Itu dia. Itu masalah having problem. Masalah having problem. Okey. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, bolehlah kita tamatkan kita punya sesi pada malam ni. Sebab saya masih lagi stres jugalah. Bila gula 14.3 tu jadi risau. Hilang yang semangat nak cerita pasal apa ni, zone selesa. Okay. Alright. Siapa nak kongsi? Siapa nak cerita apa-apa? Nak cakap apa-apa? Kalau tak ada, terima kasihlah kepada semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Rabu minggu depan. Dan saya akan update tentang apa yang dikongsikan sewaktu kelas Banaba ni. Sebab saya rasa ini informasi yang akan dibagi itu sangat penting untuk kita supaya kita boleh gunakan informasi ini untuk meyakinkan kita punya prospek. Sebab memang Atomy jangkakan Banaba akan jadi mega hit produk macam Noni ya. Noni. Yang beritahu Noni sampai kena pre-order. Sampai tak ada sediaan stok kena pre-order. Kalau kita baca dan testimoni banyak yang mengatakan tentang dia orang detox guna Noni dan
ramai yang dah dapat kesan selepas detox. Bila detox tu maknanya dia ambil dalam kuantiti yang banyak, berterusan 6 botol untuk dia buat detoxification. Okay, alright. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah SWT. Dan yang buruk kelemahan itu kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji. Terima kasih Haji dan semua. Okay, bye-bye.